Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gabat. Okay guys, baru-baru ni kereta Viva Mama ni ada masalah bateri. Dia kong tepi jalan, nak start tak boleh. Kita tengok kan, kalau kita start, okay, gambar bateri ni dia nyala, dia tak mati. Biasa kalau kita start dah hidup, gambar bateri ni akan mati. Jadi kat situ dia ada masalah, kemungkinan alternator ataupun bateri kong. Jadi kita kena buat checking. Macam mana cara nak checking sama ada bateri ataupun alternator yang rosak? Cara dia adalah, cara dia macam mana? Kita kena cabut salah satu wire bateri kat sini. Kalau kita cabut satu, dia mati, maknanya dia ada masalah alternator kong. Okey, kita dah longgarkan tadi, kita cabut Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kereta ni ada masalah alternator. Jadi kita bolehlah buat penukaran alternator. So kita kena buka Shopee, kita beli alternator, nanti dah sampai kita tukar. Stay tune guys. 3 days later. Okay guys, Alhamdulillah kita punya alternator dah sampai. Kita beli dekat Shopee sahaja. Harga dia, kalau tak ingat lah guys, rasanya dalam 200 ke macam tu lah. Tak sampai 300. Kita beli OEM, tengok komen semua kata baik kan, walaupun barang dia tak mahal. Kalau original mungkin dalam 400-500 agaknya lah. Kita beli yang biasa-biasa je guys. Yang penting alternator baru, punya function boleh charge bateri. Alternator ni sebenarnya dia jantung kereta lah. Kalau dia tak berfungsi, kalau dia rosak, kereta mati lah. Mati. Itu yang kata jantung kita tadi. Wah, kita beli brand Denso guys. Alternator brand Denso. Denso ni satu kualiti yang ternama juga lah. Tapi OEM masa ni, kalau yang original mahal guys. Tapi kalau ikutkan original Denso juga, pantai lah. Yang penting boleh pakai, function lah. Macam mana buka dia? Aku pun tak kerti nak buka macam ni. Oh macam ni. Oh berat juga Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dia tak mengecewakan lah. So kalau ikutkan alternator ni, dia ada 2 skru je guys. Satu skru bawah, satu skru atas. Lepas tu adalah skru dia punya wire besar dia. Jadi kalau macam kereta korang ada masalah alternator problem, lagi-lagi Viva, kau buat sendiri je. Sebab dia senang sebenarnya. Tak susah. Cuma macam mana cara korang nak check dia rosak ke tak? Hidupkan enjin. Kalau tak boleh hidup, kau jumper lah. Biasa kalau alternator kong ni, bateri akan lemah. Lepas tu kau tak boleh nak start. Kau jumper dia dulu bagi hidup. Lepas tu cabut salah satu bateri. Lepas tu cabut salah satu wire bateri. Kalau dia mati, maknanya masalah alternator. Dengan sepantas korang boleh beli dekat Shopee ataupun kat kedai spare part yang korang rasa mana korang nak belilah. So, tanpa masa, jom kita buka. Lepas tu kita pasang alternator baru. Lepas tu tengok berjaya ataupun tak berjaya ke abang buat. Betul tak betul atau salah abang punya cara. Mungkin dekat luar sana korang dah power, dah pakar tentang alternator ni. Jadi tak perlulah korang tengok video ni. Abang buat video ni supaya untuk orang yang tak tahu. Ada masalah kereta, weak, bateri ke, alternator ke, macam itulah. Biasanya kalau alternator rosak, cabut salah satu wire bateri dia akan mati. Kalau alternator tak rosak, kau cabut salah satu wire bateri, dia tak mati. Itu je beza dia. Kalau tak mati, maknanya bateri kong lah tu. Bismillah, jom tukar. Okay, first kita akan longgarkan skru ni. Ni skru adjuster dia lah, bagi tegang ataupun bagi kendur dia punya belting. Skru alternator ada dekat bawah. Untuk memudahkan kita nak buka skru bawah ni, kita kena konarkan steering ni sebelah kanan banyak-banyak lah sampai habis. Kau tengok monyet punya kerja, dia makan apa tak tahu ni, habis bersepah. Monyet ni nakal guys. Kita konar, pusing steering banyak-banyak supaya kita selesa nak buat kerja. Tadi kalau tayar kat dalam dia agak sempit sikit. Oh, manakah alternator punya skru tu ada dekat sini. Ni ni skru dia. Ini saiz 14 rasanya. Kau buka skru ni. Okay, kita ada masalah sikit. So, Gabah punya box 14 ni terlalu panjang. Kita kena guna box yang pendek. Sangkut guys. Jom tukar. Okay, kita dah dapatkan kita punya box yang sebaiknya. Jadi kita pakai box panjang. Tak boleh masuk. Jom kita buka. Kita longgarkan dulu. Mana skru ni? Ni dia. Kita buka. Bismillah. Ini skru 12. Bismillah. Oh, jatuh. Agak leceh sikit kan sebab celah ni. Tapi tak apa, pelan-pelan kita buat. Jangan kelang kabut. Ya, bawah tadi skru 14, atas ni skru 12. Okey, dia longgar dah. Tengok ni. Dia longgar dah. Okey, alhamdulillah kita dah berjaya mengeluarkan kita punya alternator yang rosak ni. Kemungkinan rosak lah. So kat sini ada wire putus juga. Wire besar dia putus. Tengok, putus. Kita tukar wire ni juga supaya dia dapat menjalankan dia punya kerja dengan bagus. Putus guys. Okey guys, wire yang putus tadi kita dah sambung pakai selotip, tapi dia ada beberapa masalah.
Kat situ ada lebih kurang dalam banyak juga yang putus. Rasanya macam tak perfect lah. Tapi terselotip. Kita try masuk alternator baru. Lepas tu kita tengok boleh pakai tak boleh pakai, berjaya ataupun tak berjaya Abang menggantikannya dan masalah ni selesai ke tak. Tu kita pasang dulu tengok okey ke tak okey. Allahuakbar Abang. So kita pasang wire dulu Harap-harap okey lah guys. Wire tu pun putus. Benangnya tak banyak lah. Kemungkinan alternator sebelum ni pun elok. Cuma wire tu banyak benang putus. Kemungkinan. Tapi dia tak pasti. Tak apa, kita tukar je yang baru dulu. Cuba. Kalau berjaya, berjayalah. Tak berjaya, nasib lah. Kita cuba je guys. Tak cuba tak tahu kan. Macam mana pasang, lupa dah. Sini kot. Teruk. Siap berdarah Berdarah guys. Dia terjatuh. Betul kena benda tajam. Langsung luka. Patutlah hantar komen harga upah pasang ni mahal. Nampak macam senang. Rupanya susah guys. Tapi tak apa, pengalaman. Okey guys, tadi kita ada jumpa masalah sebenar. Dia punya wire clip. Wire clip tu sebenarnya putus. Kita dah try sambung clip tu. Mula-mula wire besar putus, kita dah sambung. Wire clip tu pun yang kecil tu pun putus, kita sambung. Gambar rasa alternator yang lama ni elok. Rasanya elok lah. Kita pakai alternator yang lama dulu. Kita try hidupkan. Lepas tu kita uji dia. Dia rosak ke dia elok. Kalau dia elok, kita pakai yang lama je. Kalau tak elok, kita pakai yang baru. Macam mana cara nak uji? Kita pasang bateri. Kita start. Lepas tu kita cabut satu bateri. Kalau dia mati, alternator rosak. Kalau dia hidup, alternator dah elok. Mulakan dengan bismillah. Bismillah. Bateri dah weak lah. So bateri dah weak, kita pergi ambil jumper jap. Bateri weak ke kepala bateri longgar? Longgar ni. Longgar. Dia tak boleh ketat dah. Dah habis lah. Asyik buka tutup je langsung. Loose ball. Pemain kampung dia memang main ketuk-ketuk Kalau orang Apa dulu? Kalau orang nak hantar seram lah tengok pemain ni pakai kuku kambing dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Kalau bateri weak dia jumper. Okey, bateri weak. Kau relax jap. Okey, kita jumper bagi hidup. Lepas tu kita uji dia punya kemampuan alternator yang baru kita repair. Bismillah. Okey, alternator jalan dengan baik. Kabel semua betul, pasang ngam. Mubin yang pasang kabel. Dia punya alternator risau Kalau dia mati, alternator rosak. Kalau dia hidup, alternator elok. Maknanya wayar putus. Bismillah. So sekarang kita cabut bateri. Dia masih hidup. Bermakna sebelum ni alternator tak rosak. Dia punya clip je wayar putus. So kita adalah alternator spare baru. Siapa nak beli? Tapi dah murah-murah. Murmur. Ya, buat spare je lah, simpan je lah. Aduh, alternator elok dia pergi tukar beli baru. Apa? Tak perasan sebelum ni kita buka-buka tu kita tak perasan dia punya clip tu putus. Jadi kesimpulannya, siapa yang kat rumah tu ada masalah kalau cabut bateri dia mati tu, belum tentu alternator rosak. Kemungkinan klip dia putus, wayar dah reput-reput. Contohnya, ada tapi. Hati-hati. Makan diri. Tajam Bermodalkan selotip je sebenarnya. Aku pergi beli alternator baru. Buat apa? Nanti apa bateri? Solder. Okey. Jadi kita punya masalah dah selesai. Skru semua dah ketat. Kereta dah berjalan dengan baik. Punya sistem jantung dia. Rasanya sampai sini je lah perkongsian kaban. Jadi apa-apa pun, sebelum korang nak tukar alternator, kau pastikan klip, wire tak putus apa semua, baru beli alternator baru. Kalau tak, jadi macam kaban, makan modal, alternator baru tak pakai, alternator lama boleh pakai lagi, cuma wayar je putus. Kereta dah lama, jadi wayar banyak reput. Jadi sampai sini je lah perkongsian ataupun kita punya pengalaman. Baru nak berkecimpung dalam bidang mekanik ni. Itu pun ditolong oleh Mubin. Kalau Mubin tak tolong tadi, tak tahulah apa jadi. Terima kasih kerana sini menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.